Apakah itu dengan maksud keruntuhan akhlak? Kalau korang nak tahu, keruntuhan akhlak ni bermaksud apabila seseorang itu mula hilang nilai-nilai baik dalam diri mereka. Sebagai contohnya, tak hormat ibu bapa, bercakap kasar, ponti sekolah, menipu, terlibat dengan dadah atau lebih parah lagi, melakukan aktiviti jenayah. Kalau kita tengok sekarang, isu keruntuhan akhlak ni semakin banyak tahu kita dengar. Dari berita, media sosial sampai ke sekolah pun ada. Antara contohnya seperti macam kes buli, ponti sekolah, pembuangan bayi, penyalahgunaan dadah dan juga ketegangan media sosial terutamanya dalam kalangan generasi muda kini. Ya, betul. Dan kalau kita tengok punca dia, banyak sebenarnya. Antaranya pengaruh rakan sebaya, tekanan hidup, pengaruh media sosial dan kurangnya pendidikan agama. Bila iman lemah, manusia mudah terikut-ikut dengan budaya negatif. Betul. Kadang-kadang remaja lebih suka cari perhatian mereka di media sosial. Tanpa mereka sedar, mereka boleh membawa imej yang buruk pada diri mereka termasuk masyarakat. Padahal maruah diri mereka jauh lebih berharga daripada populariti yang hanya sementara. Inilah tanda-tanda keruntuhan akhlak yang perlu kita bendung bersama. Betul. Kadang-kadang bukan sebab jahat, tapi sebab kurang panduan. Sebab tu, penting untuk kita bina semula nilai moral dan akhlak dalam diri kita. Bermula dari perkara kecil seperti jaga tutur kata dan hormat orang tua. Dalam Islam, sebenarnya setiap manusia ni ada tanggungjawab yang besar kalau kita pegang, iaitu menjadi khalifah di muka bumi. Ini bermaksud kita hanya bukan sekadar hidup untuk diri kita sendiri, namun untuk membimbing orang lain ke arah yang lebih baik. Kalau kita hayati Rasulullah SAW, beliau bersifat lemah lembut, jujur, penyayang dan sangat menghormati semua orang, termasuk orang yang menentangnya. Itulah contoh yang terbaik untuk kita ikut tau. Dan kalau setiap remaja ambil contoh tu, saya yakin masalah gejala sosial boleh dikurangkan. Sebab bila kita sedar peranan kita sebagai khalifah, kita akan jaga diri, jaga pergaulan dan fikir kesan tindakan sebelum membuat sesuatu. Saya setuju tu Anis. Selain itu juga, tanggungjawab ini bukan sahaja untuk individu tetapi juga untuk masyarakat. Ibu bapa, sekolah dan komuniti perlulah bersama-sama membentuk suasana yang menyokong keputusan akhlak. Barulah remaja rasa tak terbiar. Inilah remaja zaman sekarang. Buat benda yang bukan-bukan, lepas tu post dekat media sosial. Weh, kau ada tak RM5? Aku nak ke kantin ni nak beli makanan. Kau kan orang kaya, takkan tak ada duit? Kau ni. Duit aku lah. Duit kau, duit aku. Berdasarkan dua situasi tadi, itulah contoh-contoh keruntuhan akhlak dan gejala sosial yang sering berlaku dalam kalangan remaja zaman kini. Antara cara yang boleh kita lakukan ialah menguatkan pendidikan agama dan moral sejak kecil lagi. Kalau kita mempunyai nilai agama yang kuat, seseorang itu tidak mudah terpengaruh dengan perkara yang negatif. Ya, betul tu Fatina. Selain itu, media sosial juga boleh digunakan dengan bijak. Kita boleh kongsi video bermanfaat, membuat video motivasi untuk sebarkan mesej positif yang boleh tarik perhatian remaja lain. Dan korang jangan lupa tau, persekitaran yang baik juga memainkan peranan yang penting. Bila kita dikelilingi orang yang positif, automatik kita pun akan menjadi orang yang lebih baik. Macam kata bab pepatah, kalau kita berkawan dengan orang penjual minyak wangi, kita pun akan dapat bau yang wangi. Kesimpulannya, isu keruntuhan akhlak dan gejala sosial memang serius, tapi masih boleh diperbaiki kalau kita semua memainkan peranan. Kita mulakan dengan diri kita sendiri, seperti kita menjaga tingkah laku kita, kawal emosi dan berpegang pada nilai Islam.
Betul tu, sebab kita ni bukan hanya sekadar belajar, namun juga khalifah Allah yang bertanggungjawab memimpin diri dan orang lain ke arah yang lebih baik. Terima kasih kerana menonton. Oleh itu, jomlah korang kita sama-sama membentuk generasi yang berakhlak budi Dan membina masyarakat yang sejahtera.